Seorang kanak-kanak, dia tanya ayah dia, ayah lu baca doa ni pagi petang kenapa? Ayah dia kata, sebab Nabi baca. Anak ni hafal doa tu sebab ayah baca tiap hari. Ayah hafal sebab Nabi baca tiap hari, pagi dan petang. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa ant. Doa ni Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, sihat tubuh badan. Penglihatan elok insya-Allah, telinga, pendengaran, selamat daripada mati dalam keadaan kufur dan juga selamat daripada kefakiran dan kemiskinan. 3 kali pagi, 3 kali petang. Insya-Allah amal doa ni.